Perlu ke seorang Muslim amalkan 3 kul? Benda ni tak perlu jika anda rasa tak perlukan perlindungan Allah. Saya yakin dan percaya bukan kita tak perlu, bukan kita tak mahu, tetapi kita tak tahu kenapa ianya perlu. Sebab itu kami adakan seminar The Power of 3 Kul. Apa yang anda akan dapatkan jika sertai seminar ini? Kelas selama 2 jam, e-modul, rakaman pun kami sediakan. Saya tak nak janjikan bulan dan bintang. Tapi dengan izin Allah, mudah-mudahan seminar ini membuatkan anda jatuh cinta kali kedua dengan 3 kul. Ada satu hadis yang di mana seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surah Qul huwallahu ahad." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Cintamu kepada surah ini akan memasukkan kamu ke dalam syurga." Jadi dalam seminar 3 kul ini, kita akan bahaskan analisis perkataan demi perkataan, dalami makna ayat, hayati pengajaran dalam 3 kul ini. Lepas anda tahu ketiga-tiga perkara ini, apa yang bakal berlaku pada hidup anda? Anda akan cinta dan amalkan surah ini. Anda akan tahu 3 bentuk gangguan: gangguan tauhid, gangguan sihir dan gangguan jiwa. Yang ketiga, anda akan tahu betapa pentingnya perlindungan Allah. Jadi seminar ini diadakan pada 6 Disember tahun 2025, hari Sabtu pagi. Platform online sahaja, anda boleh dengar sambil makan, sambil buat kerja. Yuran anda yang tentukan, aka infak seikhlas hati. RM1 pun tak ada masalah. Cepat-cepat daftarkan diri anda dalam seminar ini. Saya tunggu tau.